Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Murid-murid sihat? Sihat. Dah makan? Dah. Kalau dah makan boleh kita belajar? Boleh. Boleh tahu kita nak belajar apa hari ni? Bulan-bulan 9 Bulan 9 untuk apa? Antologi? Dah baca? Dah. Kalau dah baca, bolehkah kita nak sambung dengan pembelajaran kita hari ni? Boleh. Kita nak belajar tema kan? Dah. Apa itu persoalan? Siapa nak jawab? Isu. Isu lagi? Masalah yang dibincangkan. Okey, kita dapat tahu persoalan adalah isu kecil yang kita akan bincangkan di dalam sebuah cerita. Di dalam persoalan terdapat contoh-contoh dan juga teks yang kita boleh kaitkan berdasarkan cerita yang kita akan belajar. Seterusnya kita akan tahu apa itu persoalan dalam gulai 9 untuk abang. Cikgu nak tahu, siapa pernah makan gulai 9? Tak pernah. Mak tak pernah masak kat rumah? Tak apa, nanti awak try masak dekat rumah, boleh? Boleh. Kat sini kita nak tahu tentang persoalan yang pertama, iaitu kegigihan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Kita dapat lihat contoh bahawa watak aku, siapa watak aku? Watak utama Abira. Watak Abira berusaha gigih untuk memasak lauk kegemaran abang, iaitu Bulan 9. Walaupun beliau tahu rasa masakannya tidak sama dengan masakan arwah ibunya. Dekat sini kita dapat tengok tentang kegigihan Abira untuk memasak gulai 9 kepada ayahnya, walaupun dia tahu ayahnya merindui masakan arwah ibunya. Yang seterusnya, persoalan tentang kasih sayang seorang anak terhadap ayah, iaitu Abira sanggup memasak lauk gulai 9 walaupun Abira tak tahu nak masak masakan itu. Maksudnya kita nak tengok tentang anak dia sangat sayangkan bapanya sehingga dia sanggup memasak. Dan seterusnya adalah persoalan tentang sikap toleransi dalam keluarga. Sikap toleransi ni kita nak tengok dekat pergaduhan antara abang dan adik telah selesai apabila kedua-dua beradik itu saling memaafkan dan tidak lagi bermasam muka. Contoh ini kita dapat tengok apabila abang dan adik saling bermaaf-maafan selepas mereka bergaduh, iaitu pada kematian ibunya. Okey, kita sama lagi boleh? Boleh. Yang persoalan terakhir adalah tentang hubungan kekeluargaan yang erat, iaitu terselam melalui interaksi mesra antara watak Abira, abang, Aibah dan adik yang sedang menjamu selera bersama-sama dan saling menyokong antara satu sama lain, iaitu kejadian ini berlaku sebelum kematian ayahnya, malam sebelum kematian ayahnya, iaitu satu keluarga saling makan bersama-sama. Mudah-mudahan boleh faham? Boleh. Kita sampai kat sini dulu. Siapa nak main game? Saya. Cikgu nak 4 orang boleh? Boleh. Kita main game. Game ni awak kena lekatkan satu-satu gambar berdasarkan perkataan yang awak kena suluh nanti. Boleh? Boleh. Cikgu tunjuk contoh dulu, boleh? Boleh. Okey, dekat sini, dekat tangan cikgu ada 4 kotak hadiah. Yang dekat dalam ni ada gambar. Awak kena padankan gambar ni dengan ayat-ayat yang ada dekat sini. Lepas tu awak lekatkan. Contohkan awak tengok apa? Dia punya soalan yang pertama. Awak suluh masuk bawah ni. So, awak suluh. Lepas tu awak cari jawapan dia. Awak tengok kat gambar.
Boleh. Berdasarkan gambar yang saya dapat ni, saya rasa Gambar apa? gambar seorang adik dan abang. Seorang adik dan abang sedang bermain. Ya. Kita dapat tengok contoh dekat adik dan abang yang berbaik pada malam kejadian. Okey, betul. Lekatkan. Okey. Yang kedua, Dia dapat gambar gambar memasak. Dekat mana? saya suluh dulu. Saya rasanya dah kegigihan seorang anak. Betul. Kegigihan seorang anak yang sanggup memasak untuk Dia tak pandai. betul. Ada lagi? Saya pula cikgu. Okey. Suluh ke bawah Merah dan ayahnya. Kasih sayang seorang anak terhadap ayah. Betul. Kita dapat tengok contoh. Abira sanggup memasak untuk ayahnya. Tahu? Bulan 9. Bulan 9. Dan yang terakhir, kita dapat gambar ni. Gambar apa tu? Makan malam. Tengah makan malam. Ini saya rasa ni. Sikap toleransi dalam keluarga. Betul. Kita dapat tengok seluruh ahli keluarga makan bersama-sama untuk mengeratkan hubungan silaturahmi. Yeay. Nanti minggu depan kita belajar lagi, okey? Okey. Terima kasih murid-murid. Terima kasih.